Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat hari. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, terima kasih. Silakan duduk. So, apa khabar hari ni? Main hujan ke tadi? Main hujan. Jadi bawa baju lebih lah maksudnya tadi. Tak bawa? Wah. Balik nanti terus mandi dah. Okey, takut besok demam pula kan. Okey. Tapi tak apa. Korang dah tahu belum kedudukan peperiksaan? Siapa nombor 1, siapa nombor 2? Dah tahu dah? Dah ada resultnya dah. Semua dah dapat dah. Oh, ada lagi yang belum masuk lah. Okay, tak apa. So, saya dah tahu. Tapi biar je lah. Biarkan rahsia Okay, tapi untuk hari ni, kita akan masuk tajuk yang keempat. Okay, topik baru kita tak bincang kertas exam lagi lah. Okay, sebab dia punya markah dah masuk. So, topik yang keempat, okay, saya nak semua prepare. Okay, bab indeks, sed dan juga logaritma. Logaritma. Okay, siapa yang familiar dengan perkataan-perkataan ni? 3 perkataan ni familiar tak? Pernah dengar tak? Joel pernah dengar tak? Joel mana, awak ke awak? Joel lelaki Oh, okay, sorry. Joel pernah dengar tak perkataan tu? Indeks, apa itu indeks? Kuasa berapa kan? Okay, sed, siapa tahu sed? Sed tu macam square root lah. Square root yang tidak boleh dipermudahkan. Logaritma, logaritm, bahasa Inggeris dia logaritm kan? Kita akan panggil dia logaritma lah bahasa Melayu dia. Okay, senang kita sebenarnya benda-benda tu semua ada dekat dalam kita punya calculator lah, kamu boleh check. Okay, tapi dia tiga-tiga perkara ni dia ada rules dia yang tersendiri. Okay, rules dia ni kalau kamu dah check dekat dalam buku teks dah ada dah. Tapi saya cuba ringkaskan. Saya dah buat ringkasan sikit. So untuk indeks saya tulis kat sini lah. Okay, rules untuk kamu boleh buat salin nota dulu untuk indeks. Okay, A negatif N sama dengan 1 per A kuasa N. A kuasa kosong sama dengan 1. Boleh ikut pada kosong. So, ini adalah 1. Ini adalah nombor 2. Okay. Okay, siapa yang expert dalam algebra confirm boleh jawab soalan ni mudah-mudahan. Dalam algebra, okay, sebab dia punya kesinambungan antara tajuk algebra, okay, rumus algebra tingkatan 2 bab 3. Siapa yang mahir bab algebra tu, bab indeks ni saya rasa takkan ada isu lah, takkan ada masalah. Okay, sebabnya apa saya cakap? Kalau contoh rule yang ini kan, okay, kita tengok yang ni lah. A negatif N adalah sama dengan 1 per A kuasa dengan N. Pernah nampak tak ini? Pernah nampak kan? Okay, yang A kuasa kosong adalah sama dengan 1.
A ni maksudnya nilai apa-apa tak kisah, kecuali dia tak boleh kosong lah. Kalau kosong, kosong, kosong kita tak dapat 1. Okay. Ini adalah standard yang biasa untuk indeks. Dan indeks pula, indeks ni sebenarnya power of. Okay, power of algebra. Okay, maksudnya A kuasa M kali A kuasa N. Kita boleh simplifykan dia jadi A, M tambah dengan N lah. Okay, tapi kena pastikan dia punya base dia adalah sama. Kalau base dia tak sama, kita tak boleh tambahkan dia punya punca kuasa. Okay, sama juga kalau A, M bahagikan dengan A, N, kita akan dapat apa? A, M tolak dengan N lah. Okay. Okay. Ataupun kita boleh tulis dia sebagai A, M bahagikan dengan A, N. Okay, ini adalah bentuk-bentuk yang standard lah. Kamu kena faham. Saya rasa dia akan, masa exam dia akan berilah, tapi kamu fahamkan konsep pun dah cukup dah. Tak perlu pun nak tahu tu. Okay, kalau ini pula A, M. Okay, kalau macam ni dalam kurungan, dia punya kuasa kita kena buat apa? Kena darab lah. Tak boleh tambah Okay, kalau tambah dia punya rules kena macam ni. Okay, sebab ni sekarang dia dekat dalam kurungan. Jadi, dia punya konsep berbeza lah. Okay, kalau ni pula AB dalam kurungan kuasa M. Kita akan dapat A kuasa M kali B kuasa M. Okay, ini adalah formula standard lah yang perlu kamu tahu dalam indeks. Kamu nanti kalau kat rumah boleh try buat peterminda kot kalau nak lebih senang faham kan. Tapi dekat buku teks dekat hujung sekali dia ada buat rumusan tak? Rumusan apa peterminda. Ada tak kat buku teks? Kalau ada kamu boleh rujuk tu je lah. Tak perlu nak buat latihan. Maksudnya tak perlu buat catatan. Tapi untuk kamu lebih faham, saya sarankan untuk kamu buat catatan lah. Okay, itu adalah hukum bagi indeks. Okay, kalau hukum untuk set pula, okay, dia ada 3. A, B dan juga C. Okay. Rules dia adalah set A. Set ni adalah square root lah. Square root tapi ada dekat dalam, ada integer dekat dalam square root. Okay, tapi integer dia ni integer yang tidak boleh dipermudahkan. Maksudnya tidak boleh diselesaikan. Kalau square root 25, kita boleh selesaikan tak? Boleh kan? Kita akan dapat 5 betul. Kalau square root 22, tak boleh kan? Jadi jawapan dia mesti square root 22. Ini adalah konsep set lah. Okay, selagi dia boleh simplify, kamu kena permudahkan lah. Kamu kena simplify. Okay, dan kalau contoh yang ini, set A kalikan dengan set B. Okay, dia punya rules dia adalah akan jadi macam ni lah. Okay, apabila darab, kamu boleh gabungkan dia jadi satu, di bawah satu set lah, di bawah satu square root. Okay, kamu boleh straight away boleh tulis macam ni. Okay, okay, seterusnya kalau bahagi pula, set A bahagikan dengan set B, kamu akan dapat set besar A bahagi B. Okay, ini dia cuma tunjuk konsep dia darab dan juga bahagi sahaja. Tapi kalau tambah dengan tolak macam mana pula? Boleh bagi idea kalau tambah dengan tolak macam mana? Contoh saya bagi soalan set A tambah set B tambah 3 set A sama dengan berapa? Okay, siapa boleh bagi jawapan? Ada idea tak? Siapa ada idea? Muzakir ada idea, Muzakir. Mana ni? Berapa Muzakir jawapan dia? Senang ini. Ini soalan tambah ini. Ibaratnya 1 tambah 2 tambah 3 je. Berapa? 3 set 2. Maksudnya 3 set 2 gini. 2A tambah B.
set B gini. Betul ke? Betul ke? Tak betul lah. Awak ni rasa apa jawapan dia? 4 set A tambah set B. Betul tak jawapan awak ni? Betul tak? Ha. Okey, ini yang pentingnya kamu punya algebra. Okey. Sekarang ni kamu nampak set A sama dengan set A, betul? Set A ni berapa? 1 kan? Okey. 1 set A tambah 3 set A, kita akan dapat 4 set A. Okey. Tambahkan, lepas tu balance dia adalah set B lah. Okey, ingat rule set kita tak boleh permudahkan dia. Okey. Sampailah jawapan dia tidak boleh dipermudahkan, itu adalah jawapan yang terakhir. Selagi dia boleh dipermudahkan, kamu boleh mudahkanlah. Okey. Contoh saya bagi macam ni. Okey, ini ibaratnya kalau saya cakap dulu masa kalau admit mula function kan. Kalau dalam function kan, contoh 2 bintang tambah bulan tambah 3 bintang. Kamu akan dapat bulan tambah 5 bintang. Dia lebih kurang macam tu lah. Okey, kita gunakan objek sebagai kita punya contoh. Okey, tapi kalau contoh saya nak buat set 100. Macam mana nak selesaikan soalan ni? Soalan dia set 100 je. Macam mana boleh pemudahkan? Siapa ada idea? 10 kali 10 kali 10. 10 kali 10. Set 10 boleh selesaikan tak? Boleh? Kalau boleh saya tulis. Set 10 kali set 10 ke maksudnya? Betul ke? Betul? Tak betul? Boleh selesaikan tak? Set 10, set 10. Tak boleh kan? Okey, dia tak boleh diselesaikan. Tapi kalau saya buat set 25 kali dengan set 4, boleh selesaikan tak? Boleh. Berapa jawapan dia? 5 tambahkan dengan 5 kalikan dengan 2. Kamu akan dapat 10 lah. Okey, betul lah jawapan dia 10. Okey, tapi kita nak permudahkan, kita kena follow dia punya dia punya jalan penyelesaian dia. Ni salahnya ini. Ni sebab memang set 10 memang boleh dipermudahkan kan. Contoh saya bagi satu soalan. Okey, kita tengok soalan Galus lah. Galus ni mudah sikit. Okey, saya nak soalan dia adalah set 147. Saya nak semua buat set 147 bahagikan dengan 7. Betul tak? Okey, set 147 bagi 7. Cuba soalan Rafiq boleh buat Rafiq? So sebenarnya dia adalah soalan set 4.2 muka surat 48 soalan nombor 5. 5C. Tapi boleh try lah satu contoh. Afif boleh, Afif. Ni cuba. Ketua nama Haikal Haris. Okay. Saya nak ingatkan nama korang tu, kena bertanya selalu. 147 betul nilai dia? Okay, ni baru konsep kita baru belajar pasal konsep bab indeks dan juga set. Logaritma belum masuk lagi.
Okay, bahagian indeks ni dah salin padam Rafiq dah dapat belum jawapan dia? Rafiq kan? Betul? Dapat tak jawapan dia? Tak buat lagi. Siapa dah dapat? Siapa dah jawab? Saya ingat nama Adila. Mana Adila? Adila yang mana? Awal ha. Mana yang saya ingatkan nama ni, nama top lah, student top ni sebenarnya. Sebab saya sempat tengok yang top dia tadi. Ada idea? Nombor 147. Apa kali apa boleh dapat 147? Dah dapat? Siapa dapat? Nadrah Dapat Siapa yang sebut dah tadi? Darwish. Rafiq. Rafiq. Rafiq, tulis. Okey, cuba. Tu. Saya dah tulis dah soalan dia tu, depan lah. Dapat tak Nadira? Dia dapat? Dah dapat jawapan? Dapat juga? Adina dapat? Dapat juga? Okey. Terima kasih Rafiq. Okey, so ini adalah jawapan dia. Okey, jawapan dia betul. Betul. Okey. Kadang-kadang mesti orang tanya-tanya 147 ni sifir apa yang boleh kita pakai kan? Try and error. Boleh tak bagi 2? Boleh tak bagi 2? Tak boleh kan sebab akan dapat perpuluhan, betul? Boleh tak bagi 3? Kalau bagi 3 boleh, terus 49 kali 3. Cuba yang itu dulu. Sifir lain ada tak boleh bagikan dia? Rasa macam tak ada. 147 bagi, cuba bagi 6. Dapat tak? Dapat? 147 bagi 6. Tak dapat juga. 147 bagi 8. Okey. Senang cerita, selagi dia dapat nilai perpuluhan tu, kamu tak boleh pakai nilai tu. Okey. Jadi dia sebab saya nak tunjuk contoh macam ni okey. Macam tadi cert 10 cert 100 kan. Kita boleh pakai je cert 10 kali 10 kan, macam mula-mula tadi kan. Okey. Ataupun kita boleh pakai cert 50 kali 2, betul? Okey. Lagi boleh apa? Cert 25 kali dengan 4. Okey. Antara tiga-tiga ni, okey. Yang saya nak tunjuk adalah contohlah 147 ni kita andaikan ada 2-3 nombor yang boleh didarabkan kan. Okey. Antara tiga-tiga tu kita kena pilih mana yang boleh dipermudahkan. Okey. Yang kalau kat sini kamu tengok, dia akan jadi cert 10 kan. Okey, jadi jawapan dia tidak boleh dipermudahkan lah. Okey, kalau yang ni pula cert 50 kalikan dengan cert 2. Okey, jawapannya still tak boleh dipermudahkan. Tapi kalau yang last ni kita buat, kita boleh permudahkan. Cert 25 kalikan dengan cert 4. Okey, dapat 9. Dapat 7 5 kali 2, 10 lah. Okey, kamu akan dapat 10. Jadi, sebab tu kita akan pilih nombor yang ketiga ni. Kita tak pilih nombor kedua, yang pertama kita tak pilih. Okey? Sebab kiranya kat sini kamu kena kreatif, okey, dalam memikirkan nombor apa yang boleh didarabkan dan juga dibahagikan dengan
dengan cert tu lah. Okay. So untuk cert itu sahaja untuk kamu faham. Ada soalan? Tak ada Okay, untuk seterusnya pula adalah logaritm. Logaritm ni dia ada hukum, dia ada 5. Okay. Yang pertama log AB sama dengan C. Okay. Di mana sebenarnya dia boleh ditulis sebagai BA kuasa C. Okay, yang kedua pula log BB sama dengan 1. Log B1 sama dengan 0. Yang keempat, kalau saya tulis sini, sana nampak tak? Najwa nampak tak? Nampak Okay. Log A X Y dengan log A X tambah log A Y. Log A X bagi Y. Log A X tambah. Okay. Ini adalah 6 rules untuk logaritma pula. Okay, 6 rules untuk logaritma. Yang pertama di mana log A, B sama dengan C. Okay. Kadang-kadang soalan dia tak tulis log A, B sama dengan C. Tapi dia tulis B sama dengan A kuasa dengan C. Jadi kamu kena tahu dia punya kedudukan algebra tu lah. Okay. Di mana C tu adalah punca kuasa, A dan B adalah dia punya base lah. Okay, kalau contoh log dia, okay, log ni ada, dia log ni punca bawah dia, okay, yang bawah dia tu, dia boleh jadi macam-macam tau. Okay, boleh jadi log 5, okay, log 5, log 3, log 10 dan macam-macam lah dan seterusnya lah. Okay. Kalau contoh saya buat log 10 100, agak-agak berapa jawapan dia? Siapa tahu? Kalau log 5 100, dia sebenarnya sama dengan rule nombor 1. No, sama dengan nombor 2. Rule nombor 2. Log 10 100 berapa? Rasa-rasa. Kita nak simplify kan, 100 tu sebenarnya apa? 100 macam mana? Kita nak permudahkan 100 macam mana? Ada idea? Apa dia? Tak dengar? Jangan makin ke dalam. Semakin tak nampak nanti. Aisyah ada tak nama orang dalam ni Aisyah? Ada nama Aisyah? Aisyah. 100 ni saya nak buat macam mana? Apa 100 tu kuasa berapa? Apa nombor kuasa berapa? Dapat 100. 10 kuasa 2 lah. Okay. So log 10 kuasa 2. Okay. Nampak tak rule ni sebenarnya kesinambungannya dengan rule yang kedua, di mana log BB sama dengan 1. Faham tak? Log tak faham? Okay. Log BB. B tu sebenarnya apa? B tu kamu boleh tulis sebagai 1B. Betul? Betul tak? Ataupun B kuasa 1, betul?
Jadi sebenarnya dia log BB kuasa 1 dapat 1. Okey, tapi kamu kena pastikan dia punya pembawah dan juga nombor log ni adalah nombor yang sama. Barulah kamu boleh selesaikan. Jadi jawapan untuk log 10/100 adalah 2. Okey, kalau tak percaya boleh tekan kalkulator, boleh tak? Cara tekan kalkulator untuk log macam ni saya pun lupa. Log mana ada log? Ada tu log bawah X negatif 1. Ada log. Kalau you boleh terus log 10 Kalau log 2 boleh tak? Boleh lah. Ini senang lah, kalau pakai kalkulator ni senang. Kalau ni tak boleh kan? Kalau ni tak boleh kan? Kalau you tulis log 2 tak boleh kan? Boleh? Log 10, log 100. Dapat 2 kan? Okey, dalam kalkulator function dia memang automatic log 10 lah. Okey, bukan log 2, log 5. Okey, kalau you pakai kalkulator yang macam Nicole yang nama. Okey, yang macam ni, okey, dia boleh insertkan yang 10 yang ini. Okey, maksudnya dia boleh tukar-tukar lah 2 atau 5 atau lebih lah. Okey, sebab nanti kalau dalam soalan dia akan bagi nombor log yang berbeza, base dia berbeza. Log 2, log 5, itu biasa. Tapi benda tu boleh diselesaikan melalui jalan kerja biasalah. Okey, kamu boleh permudahkan dia. Okey, dan yang itu pula log log B1 sama dengan kosong. Rasa-rasa siapa boleh terangkan kat saya kenapa log B1 sama dengan kosong? Tadi saya ada tulis hint dia dekat index. Siapa boleh terangkan ni? Saya bagi satu keychain. Keychain. Tak adalah keychain. Semalam saya terbeli keychain dekat PKKI tu macam cantik je kan. Ni ada dua lah, boleh pilih nanti. Siapa boleh terangkan kenapa log B1 sama dengan kosong? Rafiq macam tahu je. Tak tahu? Afiq tahu? Afiq? Tak tahu? Ni ada idea? Kalau kamu tengok yang atas ni dengan yang bawah ni ada persamaan tak? Boleh disinambungkan tak? Boleh? Macam mana ni kalau boleh? Joel. Itulah jawapan dia. Semua nombor yang berkuasa dengan kosong sama dengan 1. Okey, tapi sebenarnya kamu boleh tulis macam ni lah sebenarnya. Log B kuasa kosong sama dengan kosong. Faham tak? Okey, ini kan log B kuasa 1 sama dengan 1. Faham tak? Okey, sebab itulah ni sama dengan kosong. Okey, ini kalau kamu nak fahamkan lah. Okey, sebab saya takut nanti kamu tanya kenapa lah dia punya konsep log B1 sama dengan kosong ni kan. So sebenarnya dia daripada log B, base B kuasakan dengan kosong dapat dengan kosong. Okey, so ada soalan yang ini? Tak ada kan? Okey, selepas itu yang ini pun sebenarnya algebra biasa je. Okey, bila darab kita jadi tambah, bila bahagi kita jadi tolak. Okey, kalau kat sini kamu nampak base dia saya buat A lah. Okey, base A tapi dalam ni X dengan Y dalam operasi darab. Anis Farha kelas C. Boleh tak apa, sama. Okey, kalau yang ni pula yang nombor 5, base A X bahagikan dengan Y. Dia konsep yang mudah kita nak faham. Bila darab operasi dia mesti tambah, tapi bila bahagi operasi dia mesti tolak. Kan beza dia kat sini je kan. Tambah dengan tolak saja. Okey, dan yang ini pula. Okey, yang ini pun sebenarnya kamu boleh applykan dengan kedua dengan ketiga.
Cumanya kat sini dia beza sikit. Base dia lain, dia punya base yang B dengan Y tu berbeza lah. Okay, dan Y tu ada punca kuasa pula. Okay, kalau kamu perasan sebenarnya benda ni adalah differentiation. Pernah dengar tak? Differentiate tu kan? Pernah dengar? Yang punca kuasa akan bawa ke depan untuk dijadikan perkali. Tak pernah dengar? Ayo. Okay, differentiation contohnya 2x kuasa 2. Kita buat differentiate dx. Pernah nampak? Tak pernah nampak? Differentiation bahasa Melayu saya pun tak ingat. Okay, tak apalah, kiranya macam ni lah. Tapi bila kita nak selesaikan ni, kita akan dapat berapa jawapan dia? Afiq, dapat apa ni? Congak je. Nilai dia kecil ni. Siapa? Najwa, dapat apa Najwa? Ni, differentiate ni. Bila kita nak selesaikan, power tu kita kena bawa ke depan tu. Betul tak? Kita akan bawa ke depan. Power ni kena tolak 1. Betul? So, kamu akan dapat 2 dalam kurungan 2x. 2 tolak 1. Okey, kamu akan dapat jawapan dia 4x kuasa 1 lah. Betul? Kuasa 1 tu tak payah tulis, tak apa. Betul tak? Betul tak? Siapa scorer siapa nama? Daniel betul tak jawapan dia? Daniel kata betul, saya betul lah. Okey, sama juga dengan konsep yang ke-6 ni. Power tu dibawa ke depan, jadi penulisan dia kamu akan dapat E log B Y. Okey, sebenarnya dia punya penulisan macam tu lah. Okey, so far faham tak setengah jam kita belajar konsep tentang indeks, set dan juga logaritma? Siapa boleh terima? Laju sangat tak saya cakap? Tak laju kan? Okey, tak apa. Saya banyak kali juga cakap pesan kat kawan murid-murid. AdMath ni kita kena buat latihan yang berulang-ulang lah. Baru kita boleh faham dia punya konsep. Okey, cuba semua boleh tengok dekat buku My Activity ni. Okey, kita try solvekan dia punya soalan. Okey, kita try fokus pada indeks dululah. Okey, untuk logarithm dan juga set, konsep kita dah tahu. Latihan kita akan buat next class lah. Okey, tapi ni untuk setengah jam ni kita selesaikan hukum indeks soalan A dan juga B. Okey, soalan A dan juga B, cuba kita selesaikan. Okey, untuk soalan A 4.1a hukum indeks, buat nombor 10, 11 dan juga 12 saja. Okey, 1 sampai 9 kamu boleh buat dekat rumah. Okey, untuk soalan B buat 6 soalan. 6 soalan ni. Okey, soalan C nanti kita akan buat sebab soalan C adalah soalan kebat lah. Grup ni ada grup WhatsApp tak? Ada? Grup cikgu kelas apa ya? Cikgu Nur Azlina. Kalau saya nak share nota ataupun slide untuk korang punya nota, boleh tak orang tu Boleh So nanti saya try contact Cikgu Azlina ni. Nanti apa-apa nota saya akan share kat dalam grup tu lah. Okay, apa tadi saya nak buat? Okay, 4.1a, 10, 11 dan juga 12.
Okey. Nombor 10, nombor 11 dan juga nombor 12. Okey, awak buat nombor 10 boleh Nombor 10, nombor 11, nombor 12. Ya. Awak tak. Nombor 12 Buat nombor 12. Ha? Tak apa. Saya okey je. Yang penting kamu buat nota. Okey, kamu tidak ketinggalan lah. Okey, nombor 1 sampai 9 kamu boleh teruskan di rumah. Sebab bagi saya dia adalah soalan indeks yang level rendah, level asas. Okey, kamu boleh selesaikan di rumah. Okey, saya try jawab jugalah. Ya. Tiga, empat, dan 20 kali 8 bagi 12 3 nanti dulu. So M potong jadi M1, M2 jadi M6. 7 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 81, M6, N26, lima puluh empat, N20. Banyak. 2 P 10 Q 15 P 4 Q bagi P 7 potong 3 7 Q 8 1 2 9 so 20 10 8 C 11. Okey, dapat ke jawapan? Boleh? Nombor 10.
Hmm? Boleh? Cubaan suara, cubaan suara. Terima kasih. Okay. So ada yang dapat jawapan yang berbeza daripada kawan-kawan? Tak? Semua sama Okay, so saya bila dah semua sama tu saya rasa semua dah faham lah. Untuk tajuk indeks ni tak ada masalah untuk kita nak selesaikan masalah dia. Okay, cumanya saya nak tegur sedikit di sini. Penulisan yang macam ni boleh kalau awak faham. Okay, sebilangan pelajar atau murid-murid dia tidak faham M ni sebenarnya ada dekat bawah ke, dekat tengah ke, macam tu lah kan. Okay, tapi sebenarnya boleh je nak tulis macam ni, tapi pastikan dia berada di apa? Di atas garisan lah kalau nak buat penulisan tu. Dia patutnya dia kena tulis garisan ni sebaris panjang macam ni. Boleh tak? Faham tak itu? Okay. Tapi penulisan ni boleh diterima lah, tak ada masalah. Tapi untuk kamu yang tidak faham apa orang kata dia punya penulisan tu, takut confuse sama ada M tu kat bawah ke, N tu kat atas ke. Okay, saya lebih prefer kalau kamu tulis macam ni. Okay, dia punya garisan tu panjang sampai ke hujung algebra lah. Okay, so kalau ini jawapan dia dah betul juga. Okay, so yang ini pun betul tak jawapan dia? P3Q7. Betul? Ni apa ni? 7 ke 8 saya tak pasti lah awak tulis. 16 tolak 8. 8 betul Okay, 8 dan yang ini pun sama juga. Betul lah jawapan dia. Okay. Kaedah penulisan pun boleh diambil kira macam ni jugalah. Tapi pastikan ni garisan ni. Garislah sampai ujung. Biar kamu tak keliru dengan mana atas, mana bawah. Okay, ini pun sama juga. Okay, bila dah buat kalau macam ni pun jawapan ni sampai sini pun diterima. Kalau kamu simplifykan sampai hujung pun diterima juga. Okay, itu adalah untuk latihan indeks. Okay, latihan indeks ni saya rasa macam senang lah. Senang sangat lah. Senang sangat kan. Kita try hukum set lah. Boleh? Dalam masa 10 minit ni saya nak 2 soalan ke 3 soalan lah. 3 soalan boleh kot? Okay, 3 soalan tapi saya nak soalan C. Soalan C 3 soalan terakhir, 3, 4 dan juga 5. 5 dah buat dah. Okay, buat soalan C lah 1, 2, 3, 4. Okay, try buat juga. Ini tadi semua dah boleh buat kan? Padahal lah. Okay, hukum set soalan C 1, 2, 3 dan juga 4. Okay, tapi kalau kamu perasan untuk soalan A tu dia ada buat 0.888
0.19 nilai pi ataupun dan juga nilai E. Nilai E ni apa sebenarnya? Siapa tahu nilai E? Ada tak dalam kalkulator nilai E? Siapa tahu E tu apa? Kalau dalam bahasa matematik E ni apa? Pernah dengar tak perkataan eksponen? Eksponen pernah dengar tak? Tak pernah? Okay, kamu tengok dekat kalkulator, dekat bahagian ln tu, sebelah log ada tulisan ln kan? Dia ada E kuasa X. Okay? Kalau kamu tekan shift ln, kamu akan dapat E. Okay? Sama dengan, dapat tak jawapan? Okay, tak dapat. Tadi saya tekan dapat, ni tak dapat pula. Oh, dah tekan dapat? Macam ni dapat? Alpha E. Okay. Okay, dapat 2.718 2.71828. Okay. Nilai pi berapa? 3.142. Okay. 0.19 kita boleh dia tuliskan dia sebagai 19/100. Kalau 0.8888 ni adalah 8/9. Betul tak? Macam mana saya buat? Cuba tekan 0.888. Lepas tu kamu jadikan dia sebagai pecahan. 0.8 ada 3. 0.888. Kalau contoh soalan dia bagi nombor perpuluhan, kamu try tekan perpuluhan tu and then kamu convert perpuluhan kepada pecahan. 888. Dia sebenarnya sebab dia ada titik-titik tu kan. 8 tu sampai hujung kalkulator. 88 sebab dia tak tulis lah 8 tu sampai banyak-banyak tu, tapi dia buat titik-titik. Okey, kalau kamu perasan dia tulis 0.8 titik-titik kan. Okey, 0.888 dot betul. Ini sebenarnya maksudnya 8 ni adalah sampai ke penghujung kalkulator lah. Penghujung kalkulator tu kita tak tahu berapa. Kan? Okey. Kamu nak tekan, kalau contoh kamu cuma tekan 0.88 sampai sini je, kamu akan dapat nilai pecahan dia lain kan? Dapat apa Kamu akan dapat 111 bagi 125. Okey? Tapi sebenarnya dia kalau kamu bahagikan, contoh cuba tengok 8 bagi 9, kamu akan dapat 0.888 sampai hujung kalkulator, betul? Okey? Dia tak ada masalah. Okey, yang penting kamu boleh buat dia sebagai pecahan. Okey? Apabila pecahan, kita tahu kan, pecahan ni contoh A over B. Okey, dia adalah nisbah A dengan B. Betul tak? Okey, kalau dalam pecahan kita boleh anggap dia sebagai nisbah. Okey, tapi kalau nombor tu tidak boleh diubah kepada pecahan, kita tak boleh anggap dia sebagai nisbah. Okey, itu adalah cara kamu nak jawab soalan dalam hukum set soalan A. Okey, so ini saya terus bagi jawapan lah. Kamu tak payah tulis yang apa? Kamu tak payah tulis dekat dalam kelas. Nanti dekat rumah kamu boleh tulis. Tapi yang sekarang ni kita buat nombor C dulu, 1, 2, 3 dan juga 4. Okey, ada 4 minit. 4 minit. Ada 5 minit ni, saya nak 4 orang. Soalan C 1, 2, 3 dan juga 4. Okay, 3, 4. Sebab dia punya jalan kerja pun rasa macam tak panjang kan. Daniel, cuba Daniel nombor C 3.
Boleh Awak. C3 Haris. Tolong. C2 uh, uh, okey, ada 5 minit. Saya rasa satu soalan 1 minit. Awak boleh? C2. Ya? Cikgu Azrina Cikgu. Saya nak masuk grup WhatsApp boleh ke? Grup WhatsApp. Kalau tak masuk pun saya nak bagi bahan, cikgu share kat dalam WhatsApp dia orang boleh ke? Boleh. Kalau boleh nanti bulan depan habis. Nanti saya keluar balik. 013. Cuma saya akan share maklumat yang saya sempat ajar je lah. Saya buat grup sendiri, maksudnya minta nombor dia orang satu-satu ke? 013 6357 63 63 57 413 413. Ganti Cikgu Zainul. Admit. Cikgu Zainul kat sini kan? Practical. Amirul. Tujuh pak betul. Ya, ambil Cikgu Zainul. Asalnya saya kat kelas faksi. Lepas tu tukar ke sini. Saya ya ke? Salah. Sebab asalnya saya ganti Cikgu Sanisa. Lepas tu Cikgu Sanisa pindah. Cikgu Zainal ambil kelas Cikgu Sanisa, saya ambil kelas ni. Tak tahu. Pentadbir lah. Saya cakap juga yang pentadbir tu. Saya baru nak kenal Pak Z tu cikgu. Kenapa tukarkan saya Pak A? Saya dah masuk setengah bulan lah. Sebulan lah. Lama jugalah. Saya dah kenal dah semua tu. Tapi bila masuk sini, tak apa. Ini pun kenal balik. Ya. Betul-betul. Nama kenalan Faizal. Faizal Tokimon. Faizal ni lah MON. Ni lah practical. Practical lah. Saya kan menantu Ajar Yati. Ya. Ya. Boleh? Terima kasih cikgu. Soalan apa lagi saya tak sebut tadi ni buat nombor 4 boleh? Dah buat boleh tunjuk je. Dah habis sukan. Korang ada skema? Saya kena scan. Ingat kan saya seorang ada skema. Memang semua buku ada skema tak naklah saya buat latihan ni. Latihan buku ni. Okey.
Tadi saya ada janji siapa ke bagi ni? Ada tak? Belum Belum kan? Belum, saya simpan lagi. Takut saya dah tercakap nak bagi orang. Ha? Tadi yang jawab soalan kan? Tapi soalan yang mana? Joel tadi Oh. Joel, tadi you jawab soalan kan? Tapi kitchennya dah lebih kepada feminine sikit lah. You bagi adik you ke mana? Pilih mana satu? Pilih ni Okay. Dah, semua dah jawab Okay. Okay, so untuk yang pertama 5 cert 63 kan? 63 kita boleh macam saya cakap tadi, macam-macam boleh sifir boleh pakai. Okay, tapi kita kena pilih yang sesuai. Okay, yang mana yang sesuai kat sini yang boleh diselesaikan adalah 9 dan juga 7 lah. Okay. Okay, kalau kat sini betul, cert 9 penulisannya betul. Kebiasaannya kamu akan dapat 2 markah di mana markah pemecahan, okay, factorization ataupun dan juga dengan kamu punya markah akhir lah, jawapan akhir. Kamu akan dapat 2 markah kebiasaannya. Okay. So betul lah jawapannya 15 cert 7. Okay, kalau ni pula 10 dan juga 20 lah. Okay, 20 pun ada macam-macam juga. 10 kali 20, 10 kali 2 boleh, 4 kali 5 boleh. Tapi antara dua tu kita pilih mana yang sesuai lah. Yang sesuai dan boleh diselesaikan, dipermudahkan. Okay, kamu akan dapat 20 cert 5. Okay. Yang ini pun sama juga. Okay. Kalau kamu perasan, yang ini dia ada skip satu jalan. Di mana jalannya yang inilah. Okay. Jalannya seperti ini. Okay, tapi andai kata kamu memang advanced student, dah terus faham kan, sekali pandang boleh nampak, straight away kamu tulis macam tu pun tak ada masalah. Okay. Tapi kalau kamu nak belajar step by step, you need to know, okay, from ayat tu, equation yang ni, algebra yang ni daripada mana dia boleh capai. Sebenarnya daripada sinilah. Okay, cuma dia dah terus asingkan. Okay, kalau penulisan yang selalu kita tulis, dia terus kalikan macam ni dulu. Dia sepanjang nombor kan. Okay, tapi yang ini sebab dia dah faham, dia terus asingkan nombor set tersebut. Okay. Lepas tu dia selesaikan 25 set dapat 5, set 2 tolak 3 kali set 2. Ni macam yang saya sebut tadi, 5 set 2 tolak 3 set 2 kita akan dapat 2 set 2 lah. Ibaratnya set 2 tu adalah kamu punya algebra. Okay. Dan yang terakhir pula, set 72 tambah set 3 kali set 6. Okay, ini macam mana ni? Ni betul tambah soalan ni betul 72 ni 18 kali dengan 2 betul? Ni darab ke tambah? Sebenarnya darab kan? Ini tambah. Betul? So kamu buat, okay, faham. Kamu buat macam ni okay, kamu buat kiranya kaedah pendarapan tu kamu selesaikan dahululah, jadikan dia satu rumah lah, senang cerita satu rumah. Okay, yang ini pun kamu cuba simplifykan, di mana set 4 kamu akan dapat 2, set 18 tidak dapat diselesaikan, dan yang terakhir adalah set 18. Ini pun memang dia punya trick question kebanyakan ni kat sini lah. Okay, set 18 dengan set 18 kita anggap dia sebagai algebra dia. Okay, jadi jangan ubah. Okay, jangan selesaikan set 18 tu. Okay, kamu akan dapat 3 set 18. Okay. Okay, kat sini dia permudahkan lagi. Boleh permudahkan. 18 ni kita permudahkan. Dapat set 2 dan juga set 9. Okay. Tapi terus buat trigger kuasa 2 pun tak ada masalah. Okay. Lepas tu kita selesaikan 3 kalikan dengan 3 kalikan dengan
Set 2. Kamu akan dapat 9 set 2. Okey. So untuk tajuk ni, saya rasa ada yang tak faham. Setakat ni untuk indeks dan juga set. Okey, semua boleh faham So kalau semua faham, saya rasa sampai di sini saja. Kita tangguhkan dulu kita punya perjumpaan dengan Tasbih Kifarah dan Surah Wal-As. Kita jumpa pada masa akan datang. Okey, sekian. Terima kasih.